Tapi kalau kita jumpa saudaranya, dengar khabar mak dia mati, kita turun dari masjid tunggu jumpa anak si mati depan kedai tu, sunat kita ucap takziah kepada dia. Tapi kalau ni mudah, tak payah pergi rumah kena molek, tulis dalam media sosial, betul tak? Dengar ayah kawan mati, dengar adik-beradik kawan mati, tulis lalu tak dalam TikTok, dalam media sosial. Tapi tulis biar betul, jangan tulis takziah. Tulis takziah saja tak jadi paut, tak jadi faedah. Faham? Kena tulis isi takziah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal, thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus, semoga bermanfaat. Tidak menguasa, jom kita play bersama, let's go. Faham tak lagi? Pasal ramai kita tengok, mati dah tuk dara Amber Malang, pukul 3 pagi kawan dia masuk ting 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 ting, takziah. Dah salah tulis takziah? Tidak salah, tapi mana isi dia? Takziah tu nama al-musamma, tuang punya nama mana? Faham? Takbir dengan Allahu Akbar sama ke tak? Dah sama, tapi bukan orang lain. Allahu Akbar tuang punya diri, takbir nama dia. Kalau kita semayang kita tak sebut tuang punya diri, kita sebut nama, sah tak? Tak sah. Tu imam lagi perapat mayang isya, rapat sah, betul sah. Takbir. Sah tak? Kuat siapa dengar, siapa Turki? Takbir. Sah tak? Tak sah. Nabi kata man sabbaha fi kulli duburi salatin salasan wa salasin, barang siapa bertasbih lepas pada habis mayang 33 kali. Faham? Tasbih. Kita pun habis mayang tasbih 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 tasbih. Boleh pahala. Tu nama boleh. Al-musamma tuang dia subhanallah. Dah kalau nama dia takziah, mana tuang dia? Tuang dia nak ngaji malam ni. Banyak lapah-lapah takziah dalam kitab-kitab ulama. Apa saja ucapan menyuruh orang sabar supaya menerima redha dengan qada Allah. Itu adalah ucapan takziah. Faham lagi? Kalau yang disebut oleh Nabi ada, antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an, seorang perempuan telah kematian anak kecilnya, mengirimkan utusan kepada Nabi SAW beritahu supaya nak khabar anak perempuan dia mati kecil. Faham? Orang sapa kat Nabi, Nabi sampaikan kepada utusan itu, balik sampaikan kepada perempuan yang mati anak kecil itu, kata gini, inna lillahi ma akhaza walahu ma a'ta, in kullu syai'in indahu bi ajalin musamma murha fal tasbir wal tahtisab dan wal tahtasib, dan musampaikan pada perempuan ini begini, apa yang Allah beri, apa yang Allah ambil ialah kepunyaan dia, apa yang Allah beri pun kepunyaan dia. Segala benda yang berlaku ini sudah ada ditentukan di sisinya, dan khabar kepada dia wal tasbir, hendaklah perempuan itu bersabar, wal tahtasib, dan hendaklah perempuan itu mengharapkan pahala di akhirat nanti. Jadi daripada lapah pesanan Nabi tadi, ulama pun mengarang takziah. Faham lagi? Antaranya sebut dalam takziah itu
a'zamallahu ajraka wa ahsanallahu azaaka wa ghafarallahu limayyitika. Jadi kalau kita jumpa anak si mati, faham lagi? Sunat kita kata apa yang Nabi kata dan apa yang ulama tulis. Contoh, kita kata gua kita jumpa anak si mati, kita kata panjang. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil dan kepunyaan dialah apa yang dia beri. Maksudnya dia ambil semula binimu mati semalam, nyawa binimu atau nyawa anakmu, itu kepunyaan dia, dan dia beri pun apa dia ambil, apa yang dia beri. Makna sama ada yang dia beri, sama ada yang dia ambil, semuanya kepunyaan Allah. Itu takziah. Jadi kita pun tidaklah marah, tidaklah bertepik menolong, betul tak? Kemudian sunat kita tambah dengan yang disebut oleh ulama, a'zamallahu ajraka. Semoga Allah besarkan pahala kamu sebab musibah hari ini. Maknanya dengan sebab kematian ayahmu semalam, moga-moga Allah beri pahala kepada kaum keluarga. Wa ahsanallahu azaaka, dan semoga Allah beri jadi molek kesabaran yang kamu tanggung. Faham? Tidak jadi masalah. Kemudian wa ghafarallah, ni lebih baik, yang lebih afdal, wa ghafarallah limayyitika, semoga Allah ampunkan ayahmu hak mati semalam ni. Faham lagi? Ingat dah? Panjang sangat tu. Panjang sangat dah ingat. Ada ingat sekarang ambil dalam Google saling. Dah kalau nak pendek, a'zamallahu ajraka wa ghafarallahu limayyitika. Semoga Allah ampunkan dosa si mati kamu. Semoga Allah balas ke musibah ini dengan pahala yang banyak. Faham? Okey? Dah ingat hak Arab, hak Melayu sudahlah. Apa yang Allah ambil, dialah kepunyaan Allah. Apa yang Allah beri juga kepunyaan Allah. Tidak ada milik kita, semuanya milik Allah. Pun dikira takziah juga. Atau banyaklah bersabar, pun takziah juga. Atau bersabarlah kamu, takziah juga. Kerana ucapan-ucapan itu ada dalam hadis tadi. Nabi kata, murha fal tasbir, beritahu perempuan itu supaya dia bersabar. Wal tahtasib, dan supaya dia mengharapkan pahala di akhirat. Lepas tu kalau kita mati ayah, mati anak, mati bini, ada pahala tak? Ada pahala rupanya. Pahala apa? Pahala Allah susahkan kita hari itu, anak mati. Faham? Dalam hadis yang lain, siapa demam, Allah beri je pahala dan hapus dosa. Nampak? Demam. Ataupun sakit. Tidak ada seorang mukmin yang ditimpa sakit, dia reda, Allah balas dengan dua perkara, dapat pahala dan hapus dosa. Nampak? Rabi'atul Adawiyah kih ni, dia jatuh daripada tangga atas, kaki dia 9 jari berdarah, sejari dia tidak berdarah. Dia menangis, jatuh dah molek depan seorang lelaki. Lelaki tu kata, gini rupanya wali yang soho sangat. Jatuh sikit pun menangis. Faham tak? Dengar wali besar, dia ejek Rabi'atul Adawiyah. Faham? Pasal orang soho kan, cerita seluruh Mesir, cerita kehebatan Rabi'atul Adawiyah ni. Tiba-tiba jatuh tangga, darah sikit je, kuku cabut 9 putung, menangis wah tepik. Faham? Kata Rabi'atul Adawiyah, aku menangis bukan yang 9 jari yang luka, aku menangis sejari yang sehat tidak luka ini, tidak dapat kemuliaan daripada Allah dan keampunan dosa. Faham? Dia nak semua jari biar berluka belaka. Barulah aku memang wali sungguh lah. Betul tak? Dia wali tak macam kita. Faham? Kita kuali angin. Faham? Kita kalau pitih orang jatuh, kita ambil tau. Dok kalau sikit. Faham? Kalau banyak bahang, betul tak? Jenis kuali goreng pisang. Nampak? Rupanya dia menangis bukan hak 9 jari berdarah, sejari hak sehat tu. Dia nak biar 10 jari dapat keampunan dosa. Tu wali. Lepas tu dah buat ukuran dalam hidup pang kita ni, rakyat biasa, betul tak? Wali ni sebagai ba'is, pembangkit semangat saja. Kita jangan kopi dia. Jadi maknanya Allah bagi musibah, dia beri kita motosikal, lepas tu dia ambil balik.
Dia beri hak dia, tak jadi hak kita. Hak dia juga. Kita tak ada motor, dia beri pakai motor sutil 4,000 sutil. Hak dia juga, dah jadi hak kita. Dah tu kita pakai, jadi pinjam. Lepas tu dia ambil balik dengan sebab buruk, dengan sebab kemalangan, dengan sebab hilang curi dia orang. Hak dia mula dia ambil. Ni Nabi kata mukabah ke perempuan itu, innalillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Sesungguhnya Allah kalau dia ambil hak dia, bukan hak mung. Kata-kata ulama, lam yakhudh ma lakum. Allah tidak mengambil barang yang bagi kamu. Innama akhadha ma huwa lahu. Hanya dia ambil barang hak milik dia sendiri. Anak hak dia, bini kita hak dia. Faham? Kita sayang tak bini kita? Mana sayang dengan bini orang? Bini kita lah bini orang, dah nanak ke kita. Bini orang basuh lo dalam kita. Dah, bila sayang lagu mana pun mati dah lagi. Mati ya. Nah, kalau tak mati dia, mati kita dulu. Tapi agak-agak dia lah mati dulu. Nah. Dah. Orang yang sayang suami, orang sayang suami, kalau suami mati dulu, dia tanam dalam rumah. Tanah tu belakang rumah dia lah, pagar. Tu isteri yang betul-betul sayang suami. Hukum tanam mayat saudara mara dalam tanah sendiri harus. Kubur umat Islam ni ada dua. Nampak? Satu kubur sabil atau kubur wakaf. Kalau di sini mana? Tu, bunuh. Depan sekolah. Tu dipanggil al-makburah atau makbarah, baca juga. Kalau jamak maqabir, dipanggil kubur. Al-kubur tu, makburah itu kubur wakaf kat orang ramai. Inna dafna mayyiti fil makburah afdalu min ghairi. Kata ulama, sesungguhnya tanam mayat pada kubur hak orang ramai wakaf ni lebih afdal daripada kubur sendiri. Tetapi kubur diri harus. Faham lagi? Jadi ingat puan, kalau suamimu mati, minta kebenaran. Kalau Malaysia ni kena ada kebenaran polis dan pejabat agama. Betul tak? Kena ada permit. Kalau dia tak beri, tak boleh kena tanam kubur ramai. Faham lagi? Kalau beri, tanamlah suami kita di belakang rumah. Pasal apa? Bukit pagi tu nak buka go ayah, nampak dah kubur suami, baca doa. Pukul 10 hari jemur kain dekat kubur suami, baca doa. Betul tak? Banyak tak siapa doa pada suami kita. Nah, kita pun duk tengok hari-hari dak nikah dah dengan laki lain. Betul tak? Cuma kalau bini kita mati, kita tanam di dengung molek. Nah, biar jauh sikit apa pasal kita nak nikah lain. Nah, kalau tidak dia tubik mana-mana jadi putih anak cekek kok kita. Nah, baik. Dah dia pegang meja. Bangkar. Nanti technician dia cek balik. Okey? Baik. Kembali kita kepada hadis, maknanya barang siapa yang ucap takziah, maka hukumnya dia sudah dapat masuk dalam perjanjian hadis ini. Allah kasahullah yaumal qiyamah min hulalil karamah. Allah akan beri pakai pada hari kiamat kemuliaan pakaian ahli syurga. Maknanya pendek cakap, orang yang ucap takziah, kalau Allah kehendaki, balasannya syurga. Bilakah start masa ucap takziah? Dengar molek orang batu buruk, bila dengar mati je boleh ucap dah. Makna sebelum tanam, selepas mati boleh ucap takziah, dan selepas tanam pun boleh ucap takziah. Sebelum tanam tidak ada masa yang dihadkan. Makna lepas mati seminggu baru tanam, seminggu boleh ucap takziah. Lepas mati 3 hari baru tanam, 3 hari boleh ucap takziah. Lepas pada mati 2 hari baru tanam, 2 hari boleh ucap takziah. Lepas mati sekian hari baru tanam, sekian hari masa takziah. Faham? Okey. Ada pun selepas tanam ada khilaf ulama. Pendapat yang lebih ramai 3 hari saja selepas tanam. Okey. Tanam dah, lepas tanam 3 hari saja ucap takziah. Faham lagi? Melainkan 2 orang boleh juga ucap takziah walaupun lebih daripada 3 hari tanam.
Siapa tu? Orang yang masa mati, orang yang masa berlaku kematian, dia tak ada lah kampung. Faham lagi? Contohnya kawan dia tu mati di Batu Buruk ni, masa mati dia tak ada, dia ada di luar negara, di Rusia. Bincang hal-hal projek apa dah tahu. Faham? Dia balik tu seminggu dah lepas tanam. Faham tak lagi? Dia boleh ucap takziah. Tu ulama sebut. Faham? Adapun kita duduk kampung ni, hak boleh jumpa dengan waris dia siang malam, maka afdal jangan lebih pada 3 hari. Faham? Tetapi jika lebih pada 3 hari, ada juga orang ucap takziah, padahal dia orang Batu Buruk je, hukumnya tidak haram, cuma tidak afdal. Supaya khilaf ulama itu tidak berlaku, al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar pada khilaf ulama itu dianggap sunat. Tetapi ada juga sebahagian ashab mazhab Syafi'i boleh takziah selepas daripada 3 hari. Antaranya perkataan Imam Haramain, Tok Guru Imam Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Okey, baik. Jadi saya ulang balik, kalau berlaku kematian, Alhamdulillah, kita telah menyimak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang berbuat bagi kita semuanya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dikaruniai rezeki yang halalan tayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa, mohon maaf yang tidak batasnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.